Bila dah start simpan emas, baru dia nampak simpanan dia bertambah. Itulah kenapa saya rekomenkan orang untuk simpan emas. Macam ni. Sebab tuan-puan, masalah kewangan dia dua je. Dua je masalah kewangan ni. Kalau tuan-puan boleh tackle dua ni, tuan-puan tak akan ada lagi masalah kewangan. Pertama, masalah tak boleh nak menyimpan. So, simpan korek. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah masalah hutang. So, bila tak boleh menyimpan, dia akan ada masalah hutang. So, jadi kalau tuan-puan boleh tackle simpanan ni, masalah simpanan dengan baik tuan-puan, masalah hutang tuan-puan akan reduce, akan berkurangan. Jadi, itulah kenapa kami ajar orang untuk simpan emas. Bukan sangat tentang harga naik tahu. Dia sebenarnya masalah yang besar ialah tak boleh nak menyimpan. Okey, apa masalah bila nak menyimpan ni tuan-puan? Biasanya masalah orang tak boleh menyimpan ni dia sebab dia tunggu duit lebih. So tuan-puan, kalau nak tunggu duit lebih sampai bila-bila pun kita tak akan menyimpan. Bukan gaji tak cukup tuan-puan. Berapa besar gaji pun memang tak akan cukup. Sebab bila pendapatan kita meningkat, keinginan kita pun meningkat juga. So saya tak pernah rasa gaji, saya dah pernah rasa gaji 1,000 lebih, 3,000, 4,000 lebih. Even saya dah rasa kalau tunggu duit lebih memang taklah. So cara yang betul tuan-puan untuk menyimpan ialah bila dapat gaji je simpan dulu. Tetapkan portion berapa peratus kita nak menyimpan. Selebihnya baru dibelanjakan. Bila tuan-puan menyimpan ni, duit belanja memang tak cukup, tapi kalau tak menyimpan pun tak cukup juga. At least kalau tuan-puan simpan walaupun tak cukup ada simpanan. Itu yang saya gunakan istilah dalam buku Wang Emas, poket berduit, mesti bebas hutang. So, memang pokai setiap bulan. Memang duit tak akan cukup. Jadi, teruskan beli emas sebagai simpanan.